Ini boleh buat untuk berbuka, sedap ni puan. Kan? Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi masak jintan hitam. Yang mana yang tak dapat resipi boleh cincak sekarang. Kita nak share banyak. Okey, kita panaskan minyak di periuk. Biasanya Kak Zaidah tumis, saya akan tumis daun dulu. Sebab daun ni dia akan mewangikan lauk you, minyak you. Jadi first kali kita masuk daun pandan, daun kari dan 3 sekawan. Okey, kita tumis sekejap aja puan ya, hingga dia naik bau. Kita masukkan bawang yang kita dah iris, bawang besar yang kita dah iris. Okey, kita nak tunggu bawang ni. Jadi kita akan kisar. Kita akan kisar halia bawang besar dan bawang putih. Kalau puan dekat rumah, puan kisar sekali cili kering. Yang ni ya, ini dah mula coklat macam ni. Tak payah sampai jadi macam bawang goreng ya puan. Kita nak masukkan bawang yang kita dah kisar ni tadi, iaitu bawang besar, halia dan bawang putih. Kalau puan dekat rumah bersama dengan lada cili kering. Kak Zaidah cili kering dah ada yang kita kisar. Okey, kita tumis sampai bawang ni kering airnya. Ni airnya dah mula menyusut. Kita akan masukkan lada. Kalau puan dekat rumah, puan blend sekali dengan lada ya. Okey, kita tumis sampai dia pecah minyak. Okey, kita nak masukkan rempah sekarang ni. Rempahnya 1 sudu teh jintan putih, 1 sudu teh jintan manis, 1 sudu teh garam masalah. Ya, so kita masukkan semua. Okey, kita tumis sampai dia naik bau. Okey, Kak Zaidah masukkan air. Saya nak masukkan asam jawa. Air asam jawa. Kita nak masukkan garam. Hari ni tak ada santan, tak ada susu, tak ada apa lauk kita ya. Simple aja lauk kita. Okey, kita kecilkan api. Saya nak masukkan ayam. Ni dah jadi tau sambal ni. Ayamnya pun dah masak. Jadi kita tak perlu risau nak menunggu ayam ni masak. Ya. Kita masukkan ayam yang kita dah goreng. Jangan lupa letakkan sedikit kunyit supaya ayam ni berbau manis. Rasa pun manis. Okey, kita balik-balik dia. Ini boleh buat untuk berbuka, sedap ni puan. Kan? Okey, kita nak masukkan kicap pekat. Kicap pekat terpulang. Puan kena tengok sampai tahap warna apa yang puan nak. Ya. Kalau puan rasa hitam sangat, taruh sikit aja. Alright, kita balik-balik je. Dia nak masak dah lauk kita. Okey, nampak tu lauk kita dah nak siap. Okey, dah pun masak lauk kita. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu masak jintan hitam buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.